Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga warisan hari jawatan puasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji maupun hajat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan segala nikmat kepada kita, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit ilmu dan manfaatnya untuk kita jadikan sebagai panduan dan juga amalan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi sebelum itu marilah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, malam ni macam kurang sikit lah. Agak cuti kan, hari Agung. Dia pun pergi berjalan juga lah. Tak apalah, jangan ada, kita teruskan. Malam ini kita kepada kitab kita berkenaan dengan fiqhus solat, iaitu memahami ibadat solat. Baik, malam ini kita masuk kepada tajuk berilmu sebelum bersembahyang. Berilmu sebelum sembahyang. Sebelum kita bersembahyang, terlebih dahulu kita wajib mengaji dan mempelajari tentang ibadat yang akan kita kerjakan, supaya ibadat yang kita laksanakan itu sempurna. Kalau tidak demikian, besar kemungkinan ibadat yang kita lakukan itu tidak sah, atau rosak, ataupun rendah nilai mutunya. Jadi sebelum kita mendirikan, menunaikan solat, terlebih dahulu kita wajib untuk belajar. Wajib ada ilmu berkenaan dengan ibadat yang kita nak buat. Terutamanya malam ini kita belajar kitab fiqhus solat. Maka sebelum kita solat, kita mesti wajib ada ilmu berkenaan dengan solat. Kalau tidak,
berkemungkinan solat yang kita buat itu tidak sempurna, ataupun dia boleh jadi tidak sah, ataupun solat itu rosak, ataupun rendah nilainya. Kalau tuan-tuan tengok satu ceramah Datuk Dr. Hasanuddin Al-Hafiz, adik ke abang kepada Dr. Harudin, dia mengatakan bahawa solat ini sebenarnya ada tingkatan solat. Di sisi ulama tasawuf, semua orang solat, tetapi nilai dan kualiti solat yang dibuat oleh setiap orang tak sama. Dia katakan dalam itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, solat yang paling bawah sekali, yang paling rendah nilainya, mutunya adalah as-salatul jahilin. Solat orang-orang yang jahil. Kenapa semayang? Entah. Aku ikut je orang semayang. Orang sujud, aku sujud. Orang rokok, aku rokok. Tapi semayang tu apa? Apa rukun semayang? Apa syarat sah semayang? Jahil tak tuan-tuan? Jahil. As-salatul jahili, solat orang-orang yang jahil. Solat yang ini akan ditolak oleh Allah. Rukun semayang pun tak tahu. Syarat sah semayang pun tak tahu. Sunat abad, sunat hayat pun tak tahu. Bacaan niat tak tahu. Doa iftitah tak tahu. Macam-macam lah. Jahil. Kan? Lepas tu dah jahil, tak nak belajar. Tak nak belajar tentang semayang. Suruh datang kuliah, tak nak datang. Kan? Duduk kat rumah. Kalau ada kelas-kelas fardu ain, kelas-kelas berkenaan dengan solat, tak nak datang pula. Maka termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Maka solat ini akan ditolak oleh Allah. Sebab itu nanti dekat akhirat, saya pernah cerita pada tuan-tuan, apabila dibuka buku amalan kita, orang ini solat dia tak ada. Tetapi dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dekat dunia dulu aku sembahyang, tak pernah aku tinggal. Tapi kenapa solat aku tak ditulis? Sebab apa tuan-tuan? Jahil. Tak nak belajar. Orang Jawa kata apa? Goblok. Iya ke goblok? Tu tak nak belajar. Dah lah kata orang tu jahil. Belajar, datang belajar pun tak nak. Apa cerita? Solat ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai. Sembahyang tak sampai. Dan di atas daripada itu adalah as-salatul adiyin. Maksudnya orang-orang yang solat tetapi dia menganggap solat itu sebagai kebiasaan, adat saja. Orang Islam mesti sembahyang. Dia itu. Orang Islam mesti sembahyang. Itu dia anggap kebiasaan, adat. Faham tak? Itu solat yang as-salatul adiyin ini juga ditolak oleh Allah. Dia sembahyang tapi dia menganggap solat itu sebagai kebiasaan. Memang adat kita orang Islam kena sembahyang. Solat ini akan ditolak oleh Allah. Dan solat yang di atas lagi, di tempat yang ketiga, adalah as-salatul arifin. Solat orang-orang yang ada ilmu. As-salatul arifin, solat orang yang ada ilmu. Dia tahu berkenaan dengan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat, rukun solat dia tahu. Tapi menurut ulama tasawuf, di tempat yang ketiga ini, walaupun dia ada ilmu, tetapi kemungkinan solatnya ini juga ditolak oleh Allah. Ada yang Allah terima, ada yang Allah tolak.
walaupun dia berilmu. Kenapa tuan-tuan? Inilah yang kita kena belajar ni. Dan solat yang kedua adalah solatul khasyi'in, dan solat yang pertama adalah solatul mukhlasin, solat orang-orang yang ikhlas. Itu tak payah kita huraikan lah, itu setengah pendapat. Ada pendapat-pendapat yang lain berkenaan dengan tingkatan-tingkatan solat ni, banyak. Baik, kemudian pentingnya ilmu sebelum beribadah itulah maka baginda Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Maksudnya ilmu itu merupakan imam kepada amal, sedangkan amal itu pula menjadi pengikutnya, iaitu sebagai makmum. Nabi kata ilmu depan, pengikut kepada ilmu amal. Apa-apa hal, apa-apa kebaikan yang kita buat mesti ilmu baru amal. Tuan-tuan belajar, tuan-tuan kerja, kita kerja, kita masuk kerja, adakah kita dah tahu dah benda tu? Kita belajar dulu baru kerja. Betul tak? Contohlah kita pergi kerja, katakanlah kita kerja kilang. Kan, kita kerja kilang. Jadi sebelum kita kerja kat kilang tu, kita mesti tahu kilang itu dia buat apa. Apa dia, macam mana cara kerja kat kilang tu. Kan? Takkanlah tuan-tuan pergi masuk kerja terus buat kerja je dengan tak ada ilmu. Nanti datang orang lain, datang bos, tengok, ni salah, bukan macam ni salah. Setiap perbuatan yang kita buat, setiap amal yang kita buat ini mestilah ilmu yang pertama. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam kitab karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla qaul wal amal. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab, iaitu bab ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum kita bercakap dan juga sebelum beramal. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya apa? Ilmu adalah syarat sahnya sesuatu ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan tidak akan bermakna melainkan dengan ilmu. Ilmu lebih didahulukan dari keduanya, iaitu ucapan dan amal, kerana ilmu akan meluruskan niat dan membenarkan amal. Dengan ilmu barulah sesuatu amalan kita sah. Dengan ilmu barulah sesuatu amalan yang kita buat itu akan mengikut kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Orang yang tak ada ilmu, dia nak sembahyang. Sebab itu dalam rukun solat yang ke-13, tertib. Tertib ini mengikut urutan, susunan. Kalau orang yang tak ada ilmu, dia sembahyang, tiba-tiba betul dah yang pertama tu niat, lepas tu takbiratul ihram, betul dah buat tu. Tiba-tiba terbalik pula. Dia tak ada ilmu, sujud dulu baru rukuk, contoh. Kan? Tahiyat akhir dulu baru tahiyat awal, contoh. Orang yang tak ada ilmu, jahil. Macam mana boleh jadi macam tu? Ilmu. Sebab itu tuan-tuan, melalui Imam Bukhari ni kata, ilmu sebelum bercakap dan beramal ini mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan cakap. Tak ada ilmu, jangan cakap. Kadang-kadang orang kita ni cakap banyak, tapi satu ilmu pun tak ada. Apa yang dia cakap? Betul? Zaman sekarang ni, orang suka bercakap. Tapi bercakap dia mengapu, dia melalut. Kalau nak bercakap, biar ada sandarannya, biar ada faktanya.
Faham tak? Terutamanya nak bercakap tentang ilmu agama. Ini ilmu kuliahan lain lah. Ini terutamanya nak cakap tentang ilmu agama ni, kena ada dalil, kena ada ayat Al-Quran, kena ada hadis untuk membenarkan ilmu tersebut. Yang kita takut ni, orang tu dah lah tak belajar ilmu agama, tak belajar agama pun, tapi bila cakap bab agama, mengalahkan ustaz. Ustaz pun disalahkan. Kan? Ustaz tak betul. Ustaz ni apa cakap? Dia je lah betul. Padahal entah dari mana-mana dia ambil. Tak boleh. Sebab tu kalau tak ada ilmu tentang sesuatu perkara, jangan cakap. Sebab sekarang ni ramai orang kita ni dia nak jadi apa kata orang tu kalau dalam bahasa putih tu, keyboard warrior. Dia suka menaik benda-benda yang boleh menimbulkan salah faham orang. Banyak ramai sekarang ni tentang isu-isu yang berlaku. Kalau tak ada pengetahuan tentang hal tersebut, jangan pandai-pandai. Banyaklah isu baru-baru ni tentang isu seorang tok guru yang ditangkap ketika sedang menyampaikan kuliah. Kalau tuan-tuan tengok berita, tahulah kita tak ada pengetahuan tentang bab itu, maka diam-diam biarlah pihak yang berwajib yang menjalankan tugas mereka. Kadang-kadang tak ada ilmu tapi cakap. Kita pun tak tahu kejadian sebenarnya apa yang berlaku dan sebagainya, maka jangan cakap. Baik. Kemudian sabda baginda lagi, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Maksudnya bahawasanya tidur dalam keadaan berilmu adalah terlebih baik dari solat dalam keadaan jahil. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan tidur. Lebih baik daripada sembahyang tapi jahil. Faham tak? Maksudnya bukan saya nak kata tak payah sembahyang. Ustaz kata tidur lagi baik ni, pergi kuliah aku tidur je lah. Kan sembahyang, sembahyang pun tak apa. Kan? Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya orang yang duduk menuntut ilmu, dia tidur dalam keadaan dia menuntut ilmu adalah lebih baik daripada dia sembahyang tapi dia tak tahu apa. Faham tak? Menunjukkan kepentingan ilmu tersebut. Jangan lepas ni baik kasih kurang pula orang datang. Kurang orang datang sembahyang. Kenapa Ustaz cakap orang jahil tak payah sembahyang? Baik aku dah susah pula nanti. Kan? Kata Ustaz sampaikan benda yang tak betul pula. Baik, kemudian selain itu semua, dengan ilmu membuatkan seseorang itu merasa benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada segala hambanya ialah para ilmuwan, yakni yang beriman. Daripada ilmu tuan-tuan, maka kita mengenal Allah. Bila kita dah mengenal Allah, maka kita akan rasa takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, maka semua yang Allah perintahkan kepada kita dan semua amalan yang kita buat, kita akan buat bersungguh-sungguh. Faham? Baik. Perasaan takut kepada Allah akan menimbulkan rasa kehebatan, keagungan, kebesaran, ketinggian, kemuliaan dan kekudusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perasaan takut itulah yang akan menghasilkan khusyuk, yang merupakan hal yang amat penting sekali dalam ibadat solat seseorang hamba Allah yang mahukan kemenangan dunia dan akhirat. Disebabkan kita mengenal Allah dengan ilmu,
maka menimbulkan rasa takut, dan daripada rasa takut itulah kita akan cuba berusaha untuk khusyuk di dalam solat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab khusyuk di dalam solat adalah merupakan kemenangan bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Kerana dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Baik. Jadi bagaimana caranya kita nak khusyuk dalam solat? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada orang tak ada ilmu, adalah ilmu sikit-sikit lah berkenaan dengan semayang, dia tahulah sikit-sikit kan. Tapi nak cuba khusyuk dalam semayang tu, pejam mata. Ada orang semayang pejam mata kan, pejam mata, macam khusyuk betul, rupanya bukan khusyuk, tidur. Kan ada orang gitu juga, dia semayang tu pejam mata. Tanyalah, semayang kenapa pejam mata? Ustaz, saya ni Ustaz, kalau saya buka mata ni macam-macam benda saya ingat. Jadi setiap kali semayang Ustaz, saya pejam mata supaya saya tak ingat apa-apa benda dan saya tak lihat apa-apa benda yang boleh mengganggu saya. So dia punya ayat dia kan, tapi tak ada ilmu, macam mana nak khusyuk? Faham tak tuan-tuan? Pejam mata orang yang tak ada ilmu dengan orang yang pejam mata ada ilmu nak dapatkan khusyuk ada beza. Orang yang pejam mata khusyuk disebabkan ada ilmu adalah kerana dia memahami dan dia mengetahui apa yang sedang dilakukan dalam solat. Orang yang tak ada ilmu tapi dia pejam mata dengan harapan untuk khusyuk, tapi kosong. Faham tak? Boleh beza. Boleh beza benda tu. Baik. Kemudian apakah ilmu yang berkaitan dengan ibadat solat? Apakah ilmu yang kita kena ada? Bukan boleh sebarang ilmu. Setiap orang yang mahu menunaikan sembahyang adalah berkewajipan mempelajari 4 ilmu yang telah menjadi fardu ain kepadanya, di mana dia tidak boleh mewakili kepada orang lain untuk mempelajari bagi pihak dirinya. Malam ni kau pergi kuliah Ustaz tak? Malam ni kuliah semayang kan? Kau pergi tak? Pergi. Kau wakilkan aku? Boleh tak tuan-tuan? Kau wakilkanlah. Nanti apa Ustaz cakap tu, tu aku wakilkan kau je lah. Benda tak boleh wakil. Mana boleh wakil? Ilmu ni kita datang, kita belajar, kita dapat. Tak boleh kita suruh orang lain pergi untuk ilmu, kita dapat ilmu. Gila ke apa? Kan? Tak ada. Tak pernah dibuat orang. Kan? Wakil pada orang lain, orang yang pergi kuliah tak pandai, orang yang tak pergi kuliah pandai pula. Tak ada. Apa yang kita belajar, siapa yang mempelajari ilmu, dia dapat. Baik. Kemudian ilmu-ilmu itu ialah, yang pertama, sebelum kita menunaikan solat, ilmu yang perlu kita belajar adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Dan yang keempat adalah ilmu tajwid. Ini 4 ilmu yang berkaitan dengan solat kita. Tak boleh ada ilmu tauhid tetapi tak belajar ilmu fiqh, tak belajar tentang ilmu tasawuf, tak belajar tentang ilmu tajwid, maka solat kita tak sempurna. Kerana dalam ibadat solat itu dia menggabungkan keempat-empat ilmu ini. Faham?
Muhasabah tuan-tuan. Ilmu tauhid aku dah belajar, ilmu fiqh dah belajar, ilmu tasawuf ni macam tak berapa nak mahir sangat ni. Kan? Ilmu tajwid alhamdulillah. Dah okey dah. Maksudnya kurang ilmu tasawuf, pergi cari belajar ilmu tasawuf. Kalau empat ilmu tak ada lagi, berat. Sembahyang ada ilmu tak macam tu? Selama ni kita sembahyang ada ilmu tak? 4 ilmu ni. Ilmu tauhid yang asas, tak payah belajar yang dalam-dalam, yang asas. Sifat 20 bagi Allah, khatamkan. Nanti dalam ni dia terangkan. Baik. Ilmu tauhid, kenapa kita kena ada ilmu tauhid? Yang pertama, kerana dengan ilmu tauhid itu seseorang dapat mengenal Allah, ma'rifatullah. Sebab apa tuan-tuan? Dia benar-benar mengenali Allah yang disembah dalam solatnya. Ilmu tauhid, kalau kita belajar, kita mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah dalam solat, kita sujud kepada Allah, maka dia akan menimbulkan rasa cinta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak tuan-tuan kita sembahyang selama ni kita rasa kita ni bersyukur kepada Allah? Ada tak tuan-tuan? Selepas kita solat, ketika mana kita sujud, dalam sujud kita, dalam solat kita sujud, ada tak timbul rasa rindu kita, rasa bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalau tak ada, maksudnya ilmu tauhid kita belum lagi mantap. Faham tak? Belum mantap tu tak apa, maksudnya ada juga ilmu. Kalau kita solat, sujud kepada Allah, tak rasa apa-apa pun, bak kata orang putih, something wrong. Sembahyang tak kenal Allah, tak lahirkan rasa cinta kepada Allah, tak lahirkan rasa syukur kepada Allah. Tuan-tuan ingat, ilmu tauhid, mengenal Allah. Berapa ramai di antara kita yang mengenal Allah? Bila mana kita mengenal Allah, maka dalam sembahyang kita akan tahu bahawa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Faham tak tuan-tuan? Segala bacaan kita, jangan kita lupa apa yang kita baca dalam solat, Allah maha mendengar. Niat kita sebelum solat, niat kita ketika mana kita nak solat, niat kita, Allah maha mengetahui. Perbuatan-perbuatan kita dalam solat, ada orang angkat takbir pun tak betul tuan-tuan. Angkat takbir pun tak nak. Sujud pun tak betul. Dia lupa bahawa Allah itu maha melihat. Betul tak tuan-tuan? Orang angkat takbir, orang lain angkat takbir, Allah betul-betul angkat takbir, sungguh-sungguh dia angkat takbir, Allah. Rukuk pun macam mana, orang lain rukuk betul-betul rukuk ni, dia rukuk sikit ni. Tuan, ilmu tauhid ni penting. Kalau rasa-rasa belum ada ilmu tauhid ni, maka belajar. Saya rasa dekat Masjid Baik Kasih ni ada ustaz yang faham tauhid. Ustaz apa tu? Ustaz Wahid. Itu boleh. Baik, kemudian yang seterusnya ilmu fiqh. Kenapa ketika mana solat kita kena ada ilmu fiqh? Kerana ilmu fiqh inilah untuk kita mengetahui tentang hukum hakam di dalam solat. Baca Fatihah, baca doa iftitah, apa hukum dia? Niat, apa hukumnya? Rukuk, apa hukumnya? Sujud, apa hukumnya? Bacaan ketika mana sujud, apa hukumnya? Tahiyat awal, apa hukumnya?
Doa kunut apa hukumnya? Kalau kita tertinggal, apa nak buat? Ilmu fiqh. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu kena belajar ilmu fiqh. Macam mana tuan-tuan tahu kalau kentut batal sembahyang? Ilmu fiqh. Faham tak? Keluar sesuatu daripada kubul atau lubuk, maka batal solat. Itu daripada ilmu mana? Ilmu fiqh. Orang yang bernajis, orang yang berhadas besar, orang yang berhadas, tidak sah solat dia. Daripada ilmu mana? Ilmu fiqh. Sebab tu fiqh kena belajar. Ini baru ilmu fiqh, belum lagi masuk ilmu usulul fiqh. Ilmu fiqh ni besar, kemudian dia ada cabang dia. Saya ingat dulu tuan-tuan, masa saya belajar dulu, saya ada empat jilid, tak silap saya, 4 ke 5 jilid kitab Fiqhul Manhaji. Besar, tebal. Belajar bab fiqh. Itu belum lagi campur kitab usulul fiqh, bawa pecahan daripada fiqh. Maka ini kita kena belajar tuan-tuan. Kalau tak, kita tak tahu tentang hukum hakam, wajib, sunat, harus, makruh, haram, batal, sah, fiqh. Ada orang semayang kuih hidung, batal lah. Sebab apa? Batal tak semayang kuih hidung? Hidung gatal, belum kuih. Datang kawan sebelah lepas semayang, kau kuih hidung tadi saya semayang, batal tau. Dari mana kau belajar batal? Kalau tak tahu ilmu fiqh, jangan cakap kuih hidung batal semayang ke tak? Mana batal? Kan? Tak batal. Siapa kata kuih hidung batal? Itu tak tahu hukum, tak belajar ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni juga tuan-tuan, pentingnya ilmu fiqh ini juga sebelum kita solat, bermaksud ketika mana kita mengambil wudu. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni sebelum solat kita nak ambil wudu ni, bab bersuci, bab air yang kita gunakan untuk ambil wudu, itu juga termasuk dalam bab fiqh. Tak sah wudu kita, maka tak sah sembahyang kita. Ini bab fiqh. Penting. Okay. Yang ketiga pula adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini pula, mengapa kita perlu ada ketika mana kita nak solat? Untuk menghindarkan keburukan hati yang bernajis dengan riak, ujub, hasad dengki dan lain-lain sifat keji yang akan merosakkan segala pahala sembahyangnya. Ilmu tasawuf ni pula, dia berkait dengan hati kita, dalaman kita. Ilmu tasawuf, nak solat jangan ada perasaan riak, nak solat jangan ada perasaan hasad dengki pada orang lain, nak sembahyang jangan ada rasa nak fitnah orang. Sebab benda-benda ini semua dia akan merosakkan pahala sembahyang kita. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu ilmu tasawuf ni, kalau kita betul-betul belajar ilmu tasawuf ni, dia cukup dalam. Ilmu tasawuf. Sebab dia melibatkan hati. Sebab itu sebelum sembahyang, bersihkan jiwa hati kita. Kadang-kadang hati kita ni kotor. Kita banyak dengki pada orang. Kita banyak bercerita buruk tentang orang. Kita cemburu pada rezeki orang. Itu kita manusia. Terutamanya orang Melayu. Suka sangat dengki pada orang. Suka sangat sibuk tentang hal orang. Cakap tentang hal orang sana sini. Macam mana sembahyang kita ni nak elok? Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang sembahyang tapi masih buat munkar, masih buat perbuatan yang tak baik, hati dia. Ini ilmu tasawuf.
Bersihkan tuan-tuan. Bukan pada kita juga, pada saya juga. Kadang-kadang kita tak sengaja mengatur orang. Kadang-kadang kita tak sengaja ada perasaan kata orang dengki pada orang. Maka bersihkan dengan ilmu tasawuf ini. Belajar. Dan juga ilmu membaca Al-Quran dan tajwid. Seseorang dapat membaca bacaan sembahyang dengan betul dan baik dari segi sebutan huruf, makhrajnya, panjang pendeknya, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hukum tajwid. Berapa banyak tuan-tuan hukum tajwid yang tuan-tuan tahu? Saya tanya, tuan-tuan, kita dah sembahyang 60 tahun, 70 tahun sembahyang. Apa hukum tajwid yang kita tahu? Alif lam tahu? Alif lam ada, ini basic saya ambil. Alif lam. Alif lam ada berapa? Alamak, ustaz dah tanya ni habis kantor lah, aku tak tahu ni. Alif lam je tuan-tuan. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Ni basic ilmu tajwid. Mad asli, basicnya. Panjang pendeknya itu mad asli, 2 harakat. Alif, waw dan ya. Tanwin ada berapa tuan-tuan? Ada berapa tanda ataupun baris dalam Al-Quran? Nampak ilmu tajwid kita pun kita tak tahu. Itu belum lagi mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Alamak. Nasib lah ustaz, saya memang baca je ustaz, berdal lah. Asal panjang, asal pendek, asal ada alif sikit tu panjang, asal ada alif kecil tu panjang, asal ada sabdu sikit dengung. Saya bantai mentang je lah ustaz. Sebab itu tuan-tuan, ilmu tajwid kena belajar. Dalam surah Fatihah, dalam surah Al-Fatihah tu berapa banyak hukum tajwid. Dalam surah Al-Fatihah tak ada dengung. Kita kena belajar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tak tahu. Dia dalam Al-Fatihah tuan-tuan tengok dia tak ada hukum dengung. Kalau tuan-tuan dengar orang baca dengung, salah tajwidnya. Dalam surah Al-Fatihah saja ada berapa banyak hukum tajwid. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dah tua ni, macam kita malu, tak ada ilmu tajwid. Anak murid saya darjah 4, darjah 5, darjah 6 belajar. Dalam buku teks tu ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, idgham mislaini. Dia belum sebut lagi ikhfa. Belum saya tanya huruf je lagi. Huruf ni. Ni iqlab. Belum lagi waqaf ibtidah. Tuan-tuan, ilmu tajwid agak-agak dah ada belum? Kalau belum ada, cari ustaz, belajar ilmu tajwid. Barulah sembahyang kita ni akan jadi solat yang sempurna. Nampak? Jangan ingat kita sembahyang bila kita boleh masuk syurga, tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu yang diperintahkan kepada kita untuk belajar. Aku sembahyang tak boleh tinggal tau, InsyaAllah masuk syurga. Belum tentu solat yang kita buat tu Allah terima ke tak? Nampak? Ini buat sembahyang. Sebab tu penting. Ditekankan dalam bab ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya rasa cukup sampai di situ. InsyaAllah pada bulan yang akan datang kita akan masuk berkenaan dengan bersuci. Ini kita akan belajar lah pelan-pelan. Tapi 4 ilmu ni tadi tuan-tuan, cari kitab ke mana-mana buku ke, baca, fahamkan, belajar. Kalau tak faham, tuan-tuan carilah mana-mana ustaz kelas ke mana-mana untuk belajar. Jadi sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberikan kita sedikit ilmu dan pengetahuan yang dapatlah kita amalkan, insyaAllah. Jadi sekian saja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.